5 tahun lepas, date yang sama dengan hari ni, 13 bulan 10 dulu, aku dah berjaya menghalalkan seorang wanita tau. Tak adalah hari ni aku nak bawa family aku pergi berjalan ke Negeri Sembilan tau. Memandangkan kita punya anniversary yang ke-5 tahun. So sajalah bawa dia jalan-jalan. Sebab dulu waktu tahun kedua, ketiga, keempat aku tak sempat, kita just makan kek macam tu. Tapi tahun ni, tahun ke-5 aku nak bawa dia jalan-jalan. Aku dah ambil bilik yang mahal untuk aku. So aku nak bawa korang ikut aku sekali. Tapi sebelum tu, semalam aku dah buat persiapan. Ada barang-barang makanan yang aku dah beli sikit. So korang boleh tengok dulu video yang semalam. Sekarang ni kita nak pergi Eco. Nampak? Semua ada. Kita nak pergi Eco sebab nak cari barang makan. Sebab bila esok kita sampai sana, dah check in kat dalam bilik tu, kita tak nak keluar bilik. Sebabnya kita bayar mahal untuk bilik tu. So kita just nak enjoy duduk dalam bilik tu. Betul tak Akif? Betul. Kita nak enjoy kan? Enjoy macam mana enjoy? Macam mana enjoy? Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai kat Eco Shop. Aku nak cari barang makan sikit, tak banyak sikit. Pasal satu malam je kita akan duduk kat bilik tu. So aku takut membazir. So kita cari mana yang best, supaya nanti bila kita dah kat dalam bilik tu kan, kita dah takkan fikir untuk keluar bilik ke apa ke, dah takkan. Kita akan duduk dalam bilik tu, mandi kolam, lepak-lepak, santai, makan, habiskan masa bonding time dalam bilik. Jom ikut aku check barang. Sekarang ni kita kat barang kopi. Korang tengok ni, aku jumpa ni tau, matcha. So matcha ni aku rasa kalau malam kita lepak-lepak kat tepi kolam sambil minum matcha pun ngam. Lepas tu aku nak check lagi satu, coklat atau kopi atau teh untuk pagi-pagi. Ni pun okey ni. Tapi aku nak cari yang lain daripada lain sikit. Ambil ni lah. Yang ni aku dah pernah beli, memang sedap. So aku ambil yang ni lah. Sedap ni sedap ni. Dia kalau makan satu tak cukup. So kita beli satu paket tu sebesar. Baru RM2.60 kan. Ambil. Okay, aku rasa ni last air. So dah cukup dah. Aku tak ambil banyak sangat lah pun. Just ada sedikit keropok, air untuk minum. Dan ni aku target matcha ni nak buat waktu malam sambil lepak tepi kolam. Lepas tu ada kopi ni. Aku dah pernah beli. Ni best ni minum waktu pagi. Aku tak plan lah nak beli banyak sebab aku ada anak kecil kan. Jadi takut bukan aku yang makan, dia orang yang makan. Tak baik untuk kesihatan lah. So ni je lah barang-barang yang aku ambil. Jom. Sekarang ni isteri aku suruh pergi cari belon. Belon yang nombor 5, melambangkan anniversary yang ke-5 tahun. So jom kita pergi cari. Jom kita pergi cari belon nombor 5. Kat mana Kat mana Eco ni besar weh. Dan aku dah lama gila tak buat video tengah-tengah orang ramai ni. Jadi nervous sikit lah. Bergetar. Mana Macam aku cakap tadi, nak cari nombor 5 belon. Tapi ada cuma nombor kosong je. Aku tak jumpa nombor 5. Jadi mungkin kena pergi tempat lain. Kalau ada, kalau tak ada mungkin kena tukar plan. Kena buat benda lain. Sebab aku dah pusing satu Eco. Memang tak ada. Okay guys, so dah siap dah beli kat Eco. Malu gila. Aku dah lama dah tak record kat depan orang ramai. Kalau kau tengok video aku tadi kan kat dalam Eco, memang agak poyo sikit lah muka aku. Pasal aku dah lama gila tak record. Jadi ni barang aku dah beli. Dah sampai. Jom kita balik. Jom. Okey, itulah persiapan kita semalam. So sekarang ni kita dah mula bergerak ke Negeri Sembilan. Aku nak pergi masjid yang paling cantik kat Negeri Sembilan. Korang boleh teka masjid tu masjid apa. Jom ikut aku. Lepas tu kita nak pergi cari makan. Lepas tu baru kita check in. Jom.
Okay kan, so sekarang ni kita dekat kedai di Angau at Nilai. On the way kita nak pergi masjid yang cantik tadi aku cakap kan. So aku singgah sekejap sini, kita nak makan. Banyak pilihan lauk kat sini. Ada ayam, ada daging salai, ada udang galah. Air dia pun free refill. Cuma RM3 untuk satu cawan. Jom kita makan dulu. Anak aku seorang lagi dia nak lepak dalam kereta, sakit perut. Jadi kita orang makan dulu, sekejap lagi baru kita pujuk dia suruh turun. Ni daging salai dia. Banyak tadi, so ni dah makan dah tinggal sikit. Jom kita cuba. Besar weh. Besar weh daging dia weh. Memang keng, memang jadi. Sampai Masjid Seri Sendayan. Sekarang waktu Zuhur. Sekejap lagi aku nak masuk dalam. Lepas tu aku nak rasa macam mana masuk masjid paling cantik kat Negeri Sembilan. Dah start azan. Dah start iqamat. So jom kita masuk dulu. Let's go. Okay, sekarang ni aku dah sampai dekat Masjid Seri Sendayan. Masjid ni aku cakap paling cantik tadi dekat Negeri Sembilan. So ada sedikit fun fact Fun fact tentang masjid ni. Masjid ni dia start dibina pada tahun 2015. Tapi dia start dibuka pada tahun 2019. Dan masjid ni dia punya besar, dia boleh memuatkan jemaah seramai 5,000 orang. Memang ramai. Dan dia adalah masjid paling cantik dekat Negeri Sembilan. Dia adalah masjid paling besar dekat Negeri Sembilan dan antara yang paling cantik dekat Malaysia. Korang boleh tengok landscape dia dekat bahagian belakang, dekat sana, dekat pintu masuk sebelum ke tempat sembahyang. Memang cantik. Memang mencakap waktu aku jejakkan kaki masuk dalam masjid tu, aku dapat rasa ketenangan. Dia punya vibe dia memang lain. Dia punya rasa tenang Memang lain lah. Memang lain. So kalau korang ada lalu kat belah-belah Seri Sendayan ni, singgahlah untuk menunaikan ibadah sekejap kan. Memang ketenangan dia aku tak boleh nak gambarkan lah. So sekarang ni aku nak patah balik pergi kereta. Sekejap lagi kita dah nak masuk kat bilik. Dah nak pergi kat hotel. Masuk bilik pula. Kita dah nak check in hotel. Jom, let's go. Sekarang ni kita dah sampai kat tempat main yang aku nak pergi. Inilah dia, Bohe Jiwa Villa. Okay, tempat ni aku booking 1 bulan awal tau. 1 bulan awal aku booking. Aku tak bagi tahu isteri aku nak datang tempat ni. Aku rahsiakan. Aku tak pernah rahsiakan benda daripada dia. Tapi kali ni aku terpaksa rahsiakan. 1 bulan aku tutup mulut aku, tak bagi tahu dia. So aku akan bawa korang pergi room tour sekejap lagi. Aku memang excited gila untuk percutian kali ni, untuk sambut aku punya anniversary tahun ke-5. Jom aku akan bawa korang. Let's go. Sekarang ni aku dah masuk dalam aku punya bilik. Aku cakap memang excited gila. Aku masuk je bilik tu tadi, aku rasa macam serius lah, ni bilik yang aku ambil. Korang tengok sekeliling. Memang nice gila. So aku nak bawa korang room tour sekarang ni. Jom. Sini. Dekat sini kalau korang boleh nampak, kita dapat 2 katil tau. Satu katil queen, satu lagi katil queen. So memang selesa. Lepas tu
benda pertama yang best kat sini tu, kau tengok. Dia bagi dia bagi Smart TV tau. Smart TV. So korang tak payah risau pasal Netflix ke YouTube ke. Korang datang sini, even wifi pun dia bagi. So korang datang sini, buka je TV, terus boleh layan Netflix, boleh chill-chill, buka YouTube, layan Faiz Sazwan YouTube channel. Dan bahagian bawah ni, kalau korang tengok ni lembut tau. Nampak? Korang boleh lepak-lepak baring sini sambil tengok TV. Uish. And the best part dekat sini adalah, let's go. Jom. Tengok ni. Ni adalah swimming pool. Nampak macam biasa kan? Sebenarnya ini swimming pool private untuk bilik ni sahaja. Swimming pool ni kedalaman dia 4 meter. So untuk orang dewasa memang best gila, boleh mandi kat sini. Dan tengok atas, bilik ni dia punya swimming pool berbumbung. So kalau malam hujan, korang tak payah risau, korang still boleh buat aktiviti dekat sini. Cumanya owner cakap buat aktiviti sampai pukul 12 untuk mengelakkan gangguan kepada jiran lah. So kat sini ada 4 unit. Dan ni adalah unit yang indoor. Swimming pool dia indoor. Tengok. Ish. Memang cantik gila. Kalau berdiri dekat sini nak buat OOTD, memang macam gini. Sekarang ni aku rasa macam nak lompat tau. Kat dalam ni. Okay. Dan dekat bahagian sana pula, sini pun ada satu spot OOTD. Boleh tengok kat sini. Nampak? Lawa gila. So aku punya plan malam ni, aku nak letak bangku kat sini. Aku nak bentang meja satu. Kita nak minum-minum, nak makan kek untuk sambut kita punya anniversary tahun ke-5. So itu je aku rasa. Okay, sekarang ni aku nak pergi mandi kolam dulu. Bye bye. Kalau korang rasa hidup korang bosan dan korang perlukan ketenangan, ini adalah tempat yang sesuai untuk korang mencari ketenangan korang. Okay, sekarang ni pukul 8 malam. Tadi aku dah bawa family aku keluar sekejap, pergi cari makanan berat sebab anak aku nak nasi. Kita tak ada nasi, jadi kita pergi mencari makanan berat. So sekarang ni, nampak tu, macam yang aku cakap, aku dah bawa bangku 2, meja 1. Nah yang, tunjuk sikit apa yang kita ada yang. Okay, nah nampak sekarang ni kita ada kek. Nah pegang. Ni. Okey, kita ada Akif. Kita ada kek yang pertama. Tulis. Ada pun nak. Nak cakap. Ni ada apa? Baba, Mami, Akif dan adik. Baba, Atif dengan adik. Kek yang kedua ada Kena 2. Happy Anniversary. Happy Nasi. Kek yang ketiga ada Ya. Selamat 5 tahun. Mahon. Aku rasa tu je untuk malam ni. Cuba cari aku kat mana. Aku kat sini. Okay. So itu je untuk hari ni. Sebabnya memang memenatkan daripada Selangor
Kita dah datang ke Negeri Sembilan, kita dah pergi makan, kita pergi masjid Seri Sendayan. Lepas tu kita check in hotel, mandi kolam apa semua. Lepas tu petang tadi pun sebenarnya kita sempat pergi ke pantai Teluk Kemang, tapi kita tak sempat record sebab agak kelang kabut. Dan kita sambung mandi kolam dan makan kek apa semua, sembang-sembang pun kita tak sempat record sebab kita orang kata nak menghayati lah the moment kan. And sekarang ni pukul 2 pagi. Aku saja lepak kat luar ni ambil suasana. Kita jumpa esok pagi. Bye bye. Selamat pagi, hari yang kedua. Sekejap lagi kita dah nak check out, tapi kita tak akan lepaskan peluang untuk ber-OOTD. Okay, kat sini sekejap lagi kita akan OOTD kat sini. Tapi sekarang ni kat belah sana, nampak? Dia tengah ambil side cun-cun punya. So, jom kita ber-OOTD. Kita dah sampai kat destinasi yang terakhir kita sebelum kita patah balik ke Selangor. Sebelum kita habiskan percutian kita. So, kalau korang suka video aku, bolehlah korang subscribe aku punya channel. Dan kalau rajin, kalau korang baik hati, tolonglah komen supaya video aku dapat banyak viewers, supaya aku boleh rasa happy buat video. Dan sekarang ni aku dekat pusat ikan hiasan Port Dickson. Kat sini korang boleh tengok macam-macam jenis ikan. Jom aku bawa korang. Let's go. Bye bye.